Bagi mereka yang sukakan cabaran sambil menghayati keindahan Gunung Ganang, apa kata jadikan pendakian ke Gunung Datuk sebagai salah satu aktiviti yang perlu dicuba. Terletak di Rembau Negeri Sembilan, gunung ini mungkin menjadi trek biasa bagi kaki hiking. Buktinya saban minggu puncak Gunung Datuk pasti akan dipenuhi ramai pendaki, tidak kira sama ada golongan muda ataupun yang sudah berusia. Lebih ekstrim apabila ada pendaki yang menggalas anak kecil bersama mereka. Dahsyat. Tapi, tahukah anda di sebalik penat lelah pendakian, ada misteri yang tersembunyi di puncak gunung ini? Selepas melalui pendakian selama hampir 2 jam, misi jejak tuah saya hari ini membawa saya ke puncak Gunung Datuk yang berada pada ketinggian 855 meter daripada paras laut. Selain dijanjikan dengan pemandangan indah hingga ke Selat Melaka, pendaki juga berpeluang melihat salah satu kesan tapak kaki legenda pahlawan Melayu, Laksmana Hang Tuah. Dan dikatakan satu kesan lagi berada di Tanjung Tuan, Port Dickson. Bagaimanapun, kisah itu tidak dapat dipastikan sama ada ia boleh diangkat sebagai bahan sejarah ataupun hanya kekal sebagai mitos. Bagi saya, perjalanan jauh dari Kuala Lumpur ke Rembau bersama beberapa teman pendaki yang lain untuk melihat sendiri kesan tapak kaki Hang Tuah itu sangat-sangat berbaloi. Dan kalau ada yang berhasrat untuk pergi, saya cadangkan anda rancang perjalanan supaya tiba awal di kaki gunung kerana kawasan parkir yang disediakan adalah terhad. Jadi, tunggu apa lagi?